Saya terima satu komen. Saya beli 1 dinar Januari 2024, tetapi sekarang baru setahun dah harga RM1,800. 1 dinar yang dijual pada Januari 2024 harganya sekitar RM1,405, dan hari ini jika anda ingin jual, harganya adalah sekitar RM1,717 setelah tolakan spread 9%. Dengan perbezaan harga sebanyak RM312 atau keuntungan bersih 22.2% dalam tempoh masa 1 tahun, semestinya ramai yang nampak keuntungan dari kenaikan harga emas yang naik mendadak dalam tahun ini. Tetapi anda perlu lihat balik. Adakah anda patut jual emas anda bila harga emas naik? Majoriti pembeli emas adalah dalam golongan penyimpan emas. Bagi penyimpan emas, anda tidak perlu jual emas anda hanya kerana harga emas telah naik. Anda hanya perlu jual emas anda dalam 3 situasi ini sahaja. Yang pertama, jual bila sudah capai matlamat simpanan. Contohnya berkahwin, menunaikan haji atau persaraan. Yang kedua, jual bila anda ingin tukarkan aset emas kepada aset yang lebih baik seperti tanah untuk kebun buah atau rumah untuk homestay yang dapat memberikan pendapatan pasif. Dan yang ketiga, jual dalam keadaan kecemasan bila anda kehabisan duit simpanan. Bagi yang ingin memulakan simpanan atau ingin mengalihkan sebahagian simpanan anda ke dalam bentuk emas, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold, dan saya akan bimbing anda dalam langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.